Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni cikgu nak kita fokus kepada sambungan subtopik hari tu 5.1.2 dengan 5.1.3. Okey. Dan kita akan refer jugalah ada beberapa konsep yang kita akan pakai daripada lesson sebelum ni. Sama je, akan ada beberapa simbol yang kita akan pakai. Okey, dan perwakilan tu sama kita akan pakai dekat sini. Okey. Cumanya ada beberapa perkara baru kita akan jumpa, contohnya macam graf terarah, graf pemberat dan sebagainya. Kita akan pergi go through lah satu persatu. Siapa yang ada buat buku boleh tengok muka surat 71. Sambil-sambil boleh jot note mana yang penting. Kita pergi soalan A dahulu. Kita tengok contoh lah. Sambil-sambil kita revise balik apa nota yang sebelum ni. Okay. Contoh dia bagi ada satu graf. Dan kalau perasan beza dia kali ni kita jumpa graf tu ada anak panah. Okay. Setiap bucu ataupun titik tu dia ada hubungan dengan bucu-bucu yang lain. Okay. Akan ada anak panah keluar dan akan ada anak panah masuk. Okay. Setiap bucu macam biasalah kita wakilkan dengan V besar. Okay. Yang ini kita ingat balik Kalau V besar ni mewakili vertex ataupun bucu. Setiap titik-titik itulah. Okay. Manakala I besar mewakili garisan-garisan yang menghubungkan. Ataupun kita kata H. Dalam bahasa Melayu dia tepi. Okay. Yang ini kita dah belajar lah sebelum ni. Contoh kita ada bucu J kat sini. Ada bucu K kat sini. Ada L, ada M dan ada N. Okay. Dan kita juga dah belajar ada jenis berbilang tepi dengan gelung. Okay. Kalau tengok dalam kes ni kita ada gelung dekat N. Ni, kalau ada huruf sama ni maksudnya gelung. Okay. Dan kali ni jejas tambah ada anak panah. Okay. Benda baru sikit lah kita akan jumpa. Okay. Bila dia tanya yang D kecil bermaksud kepada darjah, pun sama sebelum ni kita belajar darjah tu maksudnya total semua. Okay. Contoh kalau sebelum ni kita belajar darjah pada bucu J. Kita kata apa? Dekat bucu J tu ada berapa hubungan yang sambung kepada titik J? Kalau kira kat sini kita ada 1 dengan 2. Okay, sebelum ni kita buat 2. Kali ni beza dia ada anak panah. Jadi kita kena klasifikasikan dia kepada in dengan out. Akan ada anak panah masuk, akan ada anak panah keluar. Ataupun boleh jadilah dia tak ada. Kalau tak ada kita letakkan kosong. Okay, contoh untuk point J ada satu anak panah masuk dekat sini. Ni kalau cikgu tarik ni, dia anak panah masuk kepada bucu J. Manakala garisan yang sebelah sini pula anak panah dia keluar. Okey, nampak? So satu dia masuk ke dalam, satu dia keluar daripada titik tu. Okey, sebab tu dia bagi nota dekat sini. Yang masuk in masuklah. Biasalah bahasa Inggeris kan. In J dia bagi 1. Okey, kemudian out pun 1. Okey. Contoh kalau dia ambil yang K, tengok Kalau dia ambil K, total kalau kita listkan untuk darjah bagi bucu K, kita baca ada 1, 2, 3, 4. Okey. Kali ni kita nak belajar macam mana nak kenal pasti dia masuk dengan keluar tu berapa. Okey. Dan kalau perasan, dia akan ada alternate sikit lah. Macam daripada J tadi, contoh cikgu ambil point yang J tadi. J tadi kita kata apa? Dia keluar kan? Okey. Tapi dekat K dia akan masuk. Nampak? Dekat J dia keluar, tapi dekat K dia akan masuk. Okey, sebab kita nak dalam topik ni memang kita belajar apa hubungan. Apa hubungan antara satu titik kepada titik yang lain. Okey, so samalah dalam kes ni. So K kalau tengok ada satu yang masuk in. Okey, dan kalau perhati betul-betul yang garisan ini ataupun tepi yang ini dia keluar kan? Dia out. Okey, garisan yang ini tengok anak panah dia pun sama, dia out, dia keluar. Dan garisan yang terakhir, tepi yang terakhir dia keluar kat sini pun out juga. Okey, sebab tu kalau tengok nota dia bagi D in K sama dengan 1, yang out 3. Yang mana bila kita totalkan mesti dapat sama balik ni dengan jumlah darjah tu 4. Sama balik dengan jumlah bilangan tepi yang menghubungkan kepada titik tu. Okey, boleh nampak bayangan dia. So, cikgu terus kepada contoh soalan 1. Okey. Soalan 1, kalau tengok kita listkan dulu dia punya vertex tepi setiap bucu tu kita listkan macam biasa, kena buat curly bracket wajib. Kita ada titik P. Kalau dia pakai huruf besar ikut huruf besar. Kita pakai Q. Kita ada R. Kita ada S. Dan last sekali kita ada T.
Okay, so total ada 5 bucu, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tepi yang menghubungkan. Okay, so sekarang ni cara nak senaraikan tepi, macam tadi kita tak fokus, sekarang ni cikgu tunjuk macam mana cara. Kalau sebelum ni kita tulis je apa hubungan daripada titik kepada titik. Tapi untuk kes yang ini, cara tulis dia mesti daripada siapa kepada siapa. Okay, cikgu ambil satu contoh daripada garisan T. Dia pergi, daripada bucu T kepada bucu P. Garisan tu daripada siapa kepada siapa? T ke P. Kalau bucu tu garisannya daripada T menghubungkan kepada P, maka kita kena tulis dia punya hubungan T, P. Baru betul. Kalau kita tulis PT, dia terbalik. Tu salah. Okay, jadi kena ikut kepada dia punya hubungan. Daripada siapa kepada siapa. Okay, contoh kita tuliskan. So, tadi kita ada satu TP. Kita kena buat dalam bentuk kurungan. Sama macam kita cara penulisan koordinat. TP 1. Okay, kemudian kalau nak senang, kita boleh label lah. Ada 1, tepi 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang kedua daripada siapa kepada siapa. So, tengok betul-betul Q kepada P. Yang ketiga, Q kepada R. Yang keempat, R kepada T. Yang kelima, R kepada S. Dan yang keenam, S kepada T. Okay, cikgu pesan balik. So, macam biasalah, setiap kali dah buat, tolong semak. Bucu tu sama tak bilangan dia? Tepi sama tak bilangan dia? Dan tolong semak juga arrow dia sama tak? Sebab kali ni dia dah graf terarah nama dia. Jadi dia berbeza. Kita kena tulis daripada siapa kepada siapa. Kalau terbalik, memang tak dapat markah. Okay, so yang ni cikgu pandang balik. Okay, dan kalau kita double check, cukuplah 1, 2, 3, 4, 5. Yang tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian barulah kita listkan setiap bucu dia. Untuk bucu P dahulu. So, tengok P, ada tak bucu yang dia masuk? Adalah. Dekat P ni. Dekat P. Satu masuk. Kat sini. Okay, line yang kedua ni pun masuk. Okay, tengok betul-betul arrow dia. Dia in kan? Sini in. Sini in. Tapi out tak ada. So, kalau tak ada, kita letak kosong lah. Maksudnya, di darjah yang masuk dekat P, kita tuliskan ada 2. Yang out tadi tak ada, kita letakkan kosong. Kalau tak ada, kita letak kosong. Okay. Untuk Q pula. Pada bucu Q, line ni, okay, tadi dekat P, kalau perasan dia in. Okay, sekarang ni Q dia akan alternate lah. Dia akan terbalik. Dia keluar. Okay. Dan untuk garisan ni pun dia out juga. Garisan ni dia out juga. Okay, untuk Q pula, in tak ada. Kita letakkan kosong. Tapi out ada 2. Macam tu je. Simple. Okay. Kemudian untuk R pula ada 3 kan. Kalau kita tengok ada 3 garisan. Satu garisan yang ini, tengok anak panah dia in. Garisan yang ini dia out. Garisan yang ini pun out. Okay. Untuk yang R, cikgu dapat in ada 1, yang out ada 2. So total mesti ada 3 sama. 3 garisan dekat bucu R tu. Okay. Kemudian dekat S, kita kenal pasti yang ini ada in 1. Okay, anak panah yang ini out keluar 1. Okay, so yang S ada 1, 1. Okay, dan last sekali kita nak yang T. Okay, T kali ni ada 3 garisan. Satu yang ini kalau dekat P in, dia akan jadi out dekat T. Okay, dekat sini daripada R dia jadi in. Daripada S pun dia jadi in. So dekat T ada 2 in, 1 out. Dekat T ada 2 in, 1 out. Okay, sampai sini jumlahkan kan. Yang ini simbol summation. Ingat balik, kita nak jumlahkan darjah. Maksudnya tambah je semua balik. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 2. Setiap in out tu kita totalkan. Yang ini samalah macam lesson sebelum ni. Cumanya yang ini kita ada in dengan out. Still kita totalkan semua. Tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Okay. So kalau kira dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sama dengan 12.
So soalan 2 boleh cuba sendiri. Yang ini samalah konsep, cumanya kita nampak soalan 2 dia ada gegelung kat sini. Ada gelung 1 dengan berbilang tepi kan. Kalau ingat lagi, berbilang tepi ni kalau ada 2 bucu dan ada 2 tepi yang sama, pasangan dia yang sama. Berbilang tepi. Okey, tu yang boleh cuba sendiri. Boleh cuba buat. Kita nak pergi soalan berikutnya. Okey. Kali ni kita nak lukis pula graf terarah. Yang ini senanglah sebab kita dah belajar konsep tadi. V setiap bucu dia dah bagi, jadi kita boleh letak siap-siap. Kemudian tepi, bila dia kata graf terarah, maksudnya confirm. E ni daripada J dia pergi ke K. Anak panah tu dah confirm. Cara penulisan dia kita belajar tadi kan. K ke L, L ke M dan sebagainya. Okay. So cikgu ajar tips cara nak lukis. Kita akan start daripada sebelah kiri. Kita start daripada J dulu kan. Okay, bucu J kita buat. Okay, J dia pergi dekat siapa dulu? Dia pergi dekat K. Okay, buat satu garisan. Okay, kemudian kita buat anak panah. Itu maksud graf terarah. Sebelum ni kita tak belajar. Yang ini baru, so kita mesti follow kepada pasangan, turutan pasangan tu. Daripada siapa kepada siapa. Okay, tepi yang kedua daripada K ke L. So sambung pula. Cikgu buatlah dekat sini. L dekat sini pula. Daripada K dia sambung ke L. Buat anak panah. Kemudian L ke M. So L ke M, cikgu buat straight macam ni. Dia tak kisahlah lukisan korang nak macam mana kan. Yang penting semua bucu dengan tepi tu wujud. Dia ada. Macam-macam bentuk nak buat tak kisahlah. Kalau boleh elakkan persilangan. Macam kita belajar sebelum ni. L ke M, kemudian M ke J. M ke J. Okay, so yang ini jauh ni. So boleh tak cikgu nak adjust ke bawah bagi dia cantik sikit. Sebab nanti M ke J kan. So cikgu buat M kat sini, kat bawah ni. Daripada L ke M. Kemudian bucu keempat M ke J. Anak panah tu. Okay. Seterusnya daripada M ke N. Lepas tu nanti N pun ke J. So cikgu buat N dekat sini. M ke N. Kemudian N ke J. Okay. Dah buat, pastikan semak. Setiap bucu cukup tak? Ada J, K, L, M, N. Okay, cukup. Setiap tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cukup. Okay. Ni contoh. Simple lah. Tak ada masalah. Kalau tengok daripada sini, dia tak ada gelung, dia tak ada berbilang tepi. Kalau ada, ingat lagi, gelung kalau dia punya pasangan titik tu sama. Kalau berbilang tepi, dia ada kita kata dua pasangan ataupun dua sisi yang sama. Okay, contohnya macam soalan 3 ni, betul tak? Dia mempunyai satu gelung pada bucu B dan AD adalah berbilang tepi. Okay. Ni kita buat. Kali ni pula dia bagi di in A adalah 1, di out A adalah 2. Maksudnya dia bagi darjah, bilangan darjah untuk setiap bucu. Daripada soalan ni, kita boleh tackle, kita tahu tak bilangan bucu dia berapa? Boleh lah tengok dalam kurungan tu kan. So bilangan N kecil cikgu pakai, bucu ada 4, which is A, B, C, D. Tengok macam tu. Okay. Bilangan tepi kita boleh tahu tak? Okay, tak boleh lah, tapi kita kira by darjah nanti. Okay. So contoh kita buat dulu daripada bucu, start daripada cikgu nak start dengan bucu A. Okay. Cumanya kali ni dia tak tahu. Kita tak tahu hubungan A tu kepada siapa, hubungan B tu kepada siapa. Tapi kita pakailah hint yang dia bagi tahu. So daripada situ kita nak mudahkan kita punya graf. Dia kata ada satu gelung. Keyword dia ada satu gelung pada bucu B. Okay. Dan AD pula ada berbilang tepi. So nanti dia akan potong dia punya darjah tu. AD berbilang tepi. Okay, contoh So cikgu buat titik siap-siap. A, B, kita buat bentuk diamond lah. So mungkin dia akan ada banyak hubungan kan. A, B, C, D. Okay. Satu tadi kita nak bucu B ada satu gelung. Okay. Kita boleh buat siap-siap. Dekat B ni ada satu gelung. Okay. Dan gelung, bila kita buat anak panah, so anak panah dia tak kisahlah ke kiri ke kanan. Sebab apa? Gelung, dia either way pun, in 1, out 1.
Betul tak? Contoh B ni, yang out ni kalau kita ambil line belah kiri, dikira out. Tapi kalau ambil line belah kanan, dikira in. So, dia di in satu, di out satu. Either way, kalau cikgu terbalikkan pun, contoh kita terbalikkan arrow tu. Okay, contohlah kita buat belah sini. Kalau tak suka belah kanan, kita buat belah kiri. Sama. Kat sini kita ambil line yang ini, dia akan jadi out, dia keluar. Kemudian arrow dia pergi ke sini, dia akan jadi in. Okay, jadi either way, tak ada masalah. Dia akan, darjah dia akan sama. Di in satu, di out satu. Contoh cikgu nak kekalkan dia sebelah kiri lah. Okay, bila kita dah buat, kalau dia bagi soalan macam ni, kita potong lah. Okay, dekat titik B. So, sekarang ni di in ada 2 kan? Kita potong, dia tinggal 1. Okay, di out daripada 2, kita potong, kita dah ada 1 tadi kan? Tinggal 1. Okay, sebab kita nak pastikan setiap darjah tu cukup. Jadi, cikgu buat cancel sampai semua dapat kosong. Macam tu. Okay, boleh faham? So, kita nak cancel sampai dapat kosong. Okay. Kemudian, dia bagi tahu hint yang kedua dekat AD tu berbilang tepi. So, maksudnya, kita boleh buat 2 garisan siap-siap. A ke D. A ke D. Okay. Cumanya dekat sini yang kita critical sikit. Kita nak tahu daripada A masuk ke D ke daripada D masuk ke A. Okay. So, tengoklah apa hubungan dia. Di in dia kata dekat A tu, di in ada 1, di out ada 1. Di out ada 2. Okay. So, maksudnya mungkin yang ini di in dia 1, di out 1. Contoh, kita andaikan dulu sebab kita tak tahu jawapan sebenar dia macam mana. Okay. Contoh cikgu buat dekat di in untuk A garisan di in 1. Okay. So ingat, bila dekat A dah in, dekat D pasangan dia akan jadi out. Jadi cikgu buat macam ni. Di in A 1 tadi dah kosong lah, habis dah. Okay. Tapi dekat di out D, dia akan jadi kosong. Macam tu. Okay. So, sekarang dah habis dah. Dekat A tak boleh dah in sebab kosong kan. Itu maksud dia. So, bila kita cancel, kita tahu. Tak boleh dah. So, sekarang kita nak buat yang A tu adalah out pula. So, terbalikkan anak panah. Okay. Di out A daripada 2 tinggal 1. Di in pula D. The opposite. Dia akan jadi 1 pula. Okay. Nampak? So, sekarang ni kita ada baki untuk DC ada 1 in, 1 out. Dekat B ada 1 in, 1 out. Dekat D ada 1 in. Okay. So, kita boleh nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Maksudnya mungkin akan ada 3 tepi. Sebab darjah dia akan ada dia akan 2 kali ganda daripada tepi. Okay. So, contoh kita buat yang A dulu. A, cikgu cubalah. Yang gini kita try dulu. Nanti kita semak cukup ke tak. A mungkin sambung dengan B. Okay. So, sekarang ni A dia tak boleh in sebab in kosong dah. Jadi, cikgu buat DA adalah out. Okay. DA out kosong dah. Habis. Automatic dekat B dia in. So, bila dekat B in pun tinggal kosong. Habis. Okay. Kemudian B out ada 1. Cikgu nak hubungkan kepada C. So, cikgu sambungkan kepada C. B in tak boleh. So, dia kena out. Cikgu buat nak panah daripada B ke C. So, B out. Habis dah, kosong. Dekat C dia akan jadi in. So, di in C akan jadi kosong. Okay. So, nampak tak? Betul lah kita buat. Bila kita cancel, tinggal last sekali akan ada 2 darjah. Dia mesti genap. Baru kita boleh buat graf tu. Yang ni pun kita pernah belajar sebelum ni. Kalau ganjil memang tak boleh lukis. Tapi dalam kes ni, confirm boleh lukis. Cumanya genap tu kita nak pasangkan dengan siapa. Sampai last sekali kita kalau tengok, dia mesti alternate. 1 in, 1 out. Okay, betul lah tu. So, dia kata di in D1, di out C1. Maksudnya kita tahu hubungan dia D dengan C. Dia masuk dekat D, dia keluar dekat C. Jadi, anak panahnya daripada C ke D. So, potong di out C kosong, di in D kosong. Jadi, jawapan akhir kita akan dapat macam ni. Okay, nampak? So, beza sikit lah. Soalan tadi dia bagi dalam bentuk macam ni. Dia bagi V, dia bagi E. Jadi mungkin senang sikit lah kan. Kita dah tahu dah daripada siapa kepada siapa. Andai kata kalau soalan exam, soalan latihan dia bagi macam ni, kalau boleh pakai cara potong-potong. Dan kita nak balancekan setiap tepi tu berdasarkan bilangan darjah dia. So boleh pakai tips tadi.
setiap tepi tu mewakili 2 darjah. Sebab satu masuk, satu keluar. Macam tu. Okey, so potong-potong lah sampai kita dapat kosong. Dan kalian pasti juga, kalau nak mudahkan lagi, boleh keluarkan bilangan bucu dia berapa, bilangan darjah dia berapa, bahagi 2, baru tahu bilangan tepi. Cumanya kita nak tahu hubungan siapa kepada siapa tu yang agak kena try and error jugalah. So potong tadi, dan dia mesti opposite. Kalau ada satu keluar, satu mesti masuk. Okay. So kemudian untuk soalan yang ini pun soalan sama, lukis satu graf terarah untuk soalan 2. Okay. So video ni boleh pause, buat latihan, kemudian nanti boleh hantar kat cikgu. So ni latihan 1, cikgu nak bagi soalan 2 ni. Okay, latihan 1, dia bagi bucu, dia bagi tepi, buat satu graf terarah macam tadi, macam contoh soalan 1 sebelah tadi. Samalah, daripada bucu buat dia punya titik, kemudian buat anak panah tu daripada siapa kepada siapa berdasarkan pasangan tertib pada tepi tersebut. Okay, so tengoklah dalam kes ni ada tak bucu, ada tak gelong. Gelong yang sama tak ada kan, berbilang tepi pun tak ada. So ni graf yang biasa lah. Okay, ni boleh cuba. So ni homework latihan 1. Okay, kita nak pergi kepada muka surat seterusnya. Okay, selesai. Okay. Konsep seterusnya, tadi kita belajar graf terarah, dia ada anak panah. Kali ni graf pemberat. Okay, graf tak terarah, dia bagi tahu ni arahan dia. Graf tak terarah maksudnya jangan letak anak panah. Okay, kita buat macam biasa, cumanya dia ada pemberat. Okay, beza dia kali ni, tak terarah maksudnya tiada arrow, tiada anak panah, dia tak ada in, tak ada out. Okay, cumanya ada pemberat maksudnya ada nilai setiap hubungan tu. Okay, kalau kita kaitkan contoh dia macam mana? Macam graf terarah ni, kita boleh kata, contohlah kita nak bayangkan dalam kehidupan kita. Graf terarah tadi macam trail pada train ataupun monorail. Daripada satu perhentian kepada perhentian yang lain. Contohnya kita kata daripada mana? Daripada titik Selangor, dia pergi kepada Perak. Contoh. So tu ada arah dia. Kan? Sama ada arah pergi ataupun balik. Kalau pemberat ni, dia punya nilai. Contohnya apa? Kalau apa-apa yang melibatkan nilai ni daripada 2 titik, kita boleh kata SMS. Contohnya, rangkaian SMS. Kita nak hantar SMS, sebenarnya dia ada rangkaian yang kita tak nampak lah. Dia tak visible. Kita nak hantar SMS, kita hantar dalam negara. So mungkin dia makan 10 sen sahaja ataupun 20 sen. Tapi bila rangkaian tu jauh, kita pergi luar negara, dia akan charge kita mahal sikit kan? Perasaan kan? Itu maksudnya. Boleh jadi yang itu pun konsep yang nilai macam tadi. Dia ada pemberat dia. Okay. Ataupun macam tadi sambungan, kalau kita ambil train tadi tu ataupun monorail tadi pun boleh juga dikira sebagai jarak. Dia ada arah, pada masa yang sama dia ada jarak dia. Daripada satu titik ke satu titik, contoh jarak dia 10 km. Kan? Kemudian daripada titik yang lain dia boleh jadi 20 km. Itu maksud pemberat dan juga terarah. Okay, so boleh bayangkan. Dan banyak lagi lah contoh-contoh. Yang visible kita biasa nampak macam tu lah. Kadang-kadang ada yang kita tak nampak dari segi signal, wifi dan sebagainya. Yang itu secara tersirat. Okay. Kalau pemberat, yang ini dia tak terarah lagi. Jadi kita buat macam biasa. Just kita letakkan nilai tu dekat tepi. Okay. Cikgu terus pergi kepada soalan 1 lah. Contoh pun boleh refer dekat sebelah tu. Okay. Dia bagi dekat sini soalan 1, dia suruh lukiskan graf tak terarah dengan pemberat. Okay, dia bagi bucu, dia bagi dia punya pasangan tepi tu, RS. Kemudian ada pemberat. Okay. So cikgu buatlah daripada R, dia hubungkan kepada S. Okay. Pemberat dia adalah 7. Dia bagi dekat sini. Okay, anak panah tak payah. Kalau dia minta suruh graf terarah, baru kita lukis. Kalau dia tak terarah, tak payah. Just letakkan nombor RS sama dengan 7. Okay. Letak dekat tepi je. Tepi dia je. Settle. Kemudian R kepada U. Kita buat kat bawah. R kepada U pula 5. Kemudian R kepada T. Contoh cikgu sambung dekat sini. Kepada T 8. Okay. U kepada W. Kat sini. 3.
Okey. Satu lagi. Tak payah fikir kalau nombor dia panjang, nombor dia banyak kena panjang. Tak payah pun. Sebab nama dia pun perwakilan. Jadi tak kisahlah dia panjang ke pendek, yang penting kita tulis nombor tu dah mewakili nilai pemberat dia. Sebab tu kalau perasan dekat sini tak payah pun cikgu buat 3 ni kena pendek, 8 kena panjang sikit, tak payah pun. Macam ni je cukup. Tak payah rumitkan. Kemudian U ke T6, cikgu sambungkan U ke T6. Okey, sebelah garisan tu. Dan last sekali S ke T5. Sini ke sini 5. Okey. Macam tu je. Settle. Okey, boleh. Ni simple juga kot. Dia macam graf terarah macam tadi je. Cuma kita letakkan nombor. Soalan 2, yang ni homework. Boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okey. Saya guna pergi kepada soalan B pula. Okey. Setelah kita belajar graf terarah, graf pemberat. Okey, settle. Nanti untuk yang penyelesaian masalah baru kita pergi lebih detail. Okey. Kita nak sambung, ada 2 lagi term kita nak belajar, iaitu subgraf dengan pokok. Dah kenapa pula belajar pokok kan? Nanti kita tengok. Okey, subgraf dulu. Subgraf bagi sesuatu graf yang dia bagi. Subgraf ni, syarat-syarat dia, nak bagi senang faham, korang faham macam ni je. Dia adalah ibarat subset. Okey, kalau daripada set yang asal, kemudian dia bagilah ada unsur-unsur dia. Okey, contoh unsur dia banyaklah kan. Mungkin 1 sampai 10 dan sebagainya. Okey, subset kita bayangkan dia adalah pecahan ataupun kumpulan-kumpulan kecil kan. Subset lah kan. Subset daripada topik set yang kita belajar bab 4 tu. Okey, lebih kurang sama. So subgraf ni pun dia adalah kumpulan-kumpulan ataupun sebahagian daripada graf yang asal. Ataupun graf asal tu pun sendiri dikira sebagai subgraf. Okey, kalau ada soalan ataupun nota yang detail kita akan pergi. Tapi dia punya konsep dia macam ni. Okey. Kita andaikan subgraf ni ibaratnya macam subset. Dia sebahagian daripada graf. Okey. Contoh dia suruh tentukan sama ada soalan-soalan tu merupakan subgraf bagi graf G. Maksudnya kita kata graf G ni yang asal lah. Yang ini yang asal. Okay. Betul tak yang dia bagi tu adalah sebahagian ataupun potongan-potongan kecil daripada graf asal? Okay. Kita akan cek dari segi apa? Kita akan cek dari segi bucu mesti betul, sepadan. Daripada tepi mesti sepadan. Mungkin tak semualah, sebab tu kita kata dia sebahagian kecil sahaja. Okay. Contoh soalan 1. Dia ada bucu A, bucu B dengan bucu C. Cumanya soalan 1 dia tak buat bucu D. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian kita kena pastikan bucu A dia punya tepi dia, pemberat dia E6. Sama tak E6? Okey, sama. Betul. Daripada bucu A ke C, pemberat dia E4. Okey, betul. Kemudian dekat A ada gelong E5. Betul. Okey. Kalau semua betul, sepadan, kita boleh kata yang ini adalah contoh subgraf. Okay, kita kata ya lah. Ya, dia adalah subgraf. Okay, kita tengok soalan 2. Okay, betul tak? Daripada C dengan B, dia punya tepi tu, C dengan B betul lah hubungan dia. Cumanya pemberat dia tak sama. E5. Salah. Sepatutnya apa? E3 kan daripada contoh tu. BD, tepi dia bagi E4. Patutnya E1. Salah juga. CD, sepatutnya E2 tapi dia bagi E6. Salah juga. Okey, ni contoh dia. Dia punya bucu betul dah setiap hubungan tu, tapi pemberat dia bagi lain. So ni contoh yang bukan subgraf. Itu maksud dia. So dia mesti sepadan, dia mesti sama. Sebahagian ataupun potongan-potongan kecil tu mesti sama daripada yang asal. Okey, tengok contoh yang lain sikit, soalan 3. Okey, soalan 3, B ke C, E3. Betul tak? B ke C, E3. Okey, nampak tak? Beza dia, contoh dia bagi, C tu dekat bawah. Ni C tu dekat bawah, B dekat atas. Tapi yang ini dia bagi B dekat bawah, C dekat atas. Okey, kedudukan tak apa, tak ada masalah. Yang kita nak tengok adalah hubungan dia dengan pemberat dan arah dia kalau ada. Okey, dalam kes ni dia bukan terarah lah, kita tengok pemberat sahaja. Okey, B dengan C betul sambungan. Pemberat dia betul tak? E3. Okey, so kita check betul.
Okay. Kemudian daripada B ke A. So sekarang ni A dia kalau kita compare kena tengok kat sini. Ni yang cikgu bulat ni. Okay. B ke A betul tak? E6. So cikgu pakai pen hijau lah nak bagi nampak. Hubungan B ke A kena tengok yang asal ada tak sama B ke A. Ada. Yang ini. Okay. So tak ada masalah lah. Kedudukan je berbeza. Pemberat tengok sama tak? Dia bagi E6 kat sini. Kat sini pun E6. So dikira betul. Itu maksud dia. Kedudukan tak kisahlah nak rotate, nak invert macam mana sekalipun. Yang penting dia punya tepi ke apa kena sepadan. Okay. Dan last sekali kita check dia ada E4 yang menghubungkan C dengan A. So C dengan A yang ini sama tak? E4. Okay, betul. So sama juga. Jadi yang kes soalan 3 pun kita kata ya. Dia merupakan subgraf juga. Okay. So itu maksud subgraf. Okay. Sekarang kita nak belajar cara nak lukis. Senang je. Tak payah fikir kompleks-kompleks. Okay. Soalan suruh lukiskan 2 Kita kena lukiskan 2 subgraf. Kalau dia minta 3, lukis 3. Kalau minta 5 ke 10, bagi je lah apa yang dia minta. Dia boleh jadi macam-macam. Banyak bentuk yang kita boleh lukis. Okay. Cara senang dia, cikgu ajar lah. Cara senang dia. Okay. Kita ikut tips macam tadi. So ingat, subgraf ni dia mesti sama daripada yang asal. So nak senang korang buanglah satu bucu dengan satu tepi. Mana-mana. Automatik dapat dia punya subgraf dah. Contoh. Okay, kita nak buang bucu yang mana? Contoh cikgu nak buang yang S ke R E4 ni. Cikgu nak buang. Okay, buang yang itu settle lah. Dapatlah subgraf. So kita lukis balik. Jawapan mesti sama balik sepadan P ke Q. Yang ini cikgu follow balik lah. Bagi senang kan. Kita follow je daripada yang asal. Pemberat E2. Mesti sama. Kemudian P ke U. E1. U ke T. E6. T ke S. E5. P ke S. E3. So nampak cikgu buang E4 dengan R tu. Okay. So ni dikira subgraf lah. Okay, settle. Satu lagi contoh, kita cuba buang, cikgu nak buang yang ini pula. Kita buang E2, kita buang Q. Dapatlah. Sebab tu cikgu kata dia banyak jawapan. Kalau rasa suruh listkan 10, 20 pun rasa boleh kot orang buat. Buanglah satu. Lepas tu kalau nak buang 2 pun boleh, nak buang 3 pun boleh. Okay, yang penting janganlah tinggal satu titik je. So at least ada satu tepi. Okay, contoh kita buang 2 lah. Cikgu buang PQ, kita buang E2 dengan Q. Pada masa yang sama, cikgu buang juga E4 dengan R ni. Okay, boleh je kita buang 2 ataupun 3 dan selebihnya. Jadi sekarang yang tinggal ada P ke S. P ke U. Okay. U ke T. T ke S. Okay, nampak? Cikgu tak ubah daripada hubungan setiap bucu, cikgu tak ubah pemberat. Kadang-kadang kalau soalan dia ada bagi terarah pun kena sepadan, kena sama dengan yang asal. So untuk subgraf kita buang mana-mana, tak kisah. Just kita belajar konsep, kita buang dulu mana-mana. Nanti ada soalan detail baru dia bagi tahu. Kita cara nak buang tu dia ada spesifik sikit. Yang tu kemudian lah, yang tu yang advance sikit. Yang ni kita belajar buat subgraf dulu. Okey, boleh. Soalan 2 pun sama. Yang ini boleh cuba sendiri, tak ada masalah. Okey. Last kita pergi muka surat 73. Yang ini dah masuk ni kan. Ini jumlah pemberat minimum tu next class lah. Okey. Muka surat 73 kita buat bermula soalan A dahulu. Okey, tadi subgraf, konsep subgraf settle lah. Okey, konsep yang last sekali adalah pokok. Okey. Benda keempat kita nak belajar adalah pokok. Okey. Pokok boleh tambah nota dekat sini ataupun boleh tengok buku nota, buku teks dan sebagainya. Hafal pokok ada 3 syarat. Kenal pasti sama ada setiap graf adalah pokok ataupun bukan. So kalau dia pokok ada 3 syarat dia. So lepas ni kalau dengar pokok, ni syarat dia. Syarat yang pertama. Okey, pokok dia mesti bentuk graf mudah.
Maksudnya apa? Graf mudah ni tiada berbilang tepi dan gelung. Okey. Berbilang tepi tak ada langsung, gelung pun tak ada langsung. Baru kita boleh kenal pasti sebagai pokok. Okey. So, kalau soalan 1, 2, 3, kita buat satu persatu. Soalan 1, 2 dan 3. So, tengok ada tak gelung? Gelung tak ada. Ada tak yang berbilang tepi? Berbilang tepi pun tak ada. Okey, settle. Syarat pertama, lulus. Syarat yang kedua. Okey. Dia mesti ada hubungan. Setiap bucu ada hubungan. Setiap bucu ada hubungan. Maksudnya setiap bucu tu ada at least satu lah tepi yang menghubungkan bucu tersebut. Okay. Soalan 1, setiap bucu tu ada tak garisan? Ada. Soalan 2, nampak? Ini contoh dia. Titik F. Okay. Ini kes yang nombor 2. So kita nampak lah nombor 2 tu maksud dia apa. Ada satu bucu yang tak ada sambungan je. Terus kita kata soalan 2 ni yang bukan pokok. So kita kata dia bukan pokok. Okey. Soalan 3, semua titik ada sambungan, kita tak ada masalah. Syarat yang ketiga. Okey. Syarat ketiga ni cikgu buat dalam bentuk formula Bilangan tepi dia mesti sama dengan bilangan bucu tolak 1. Maksudnya tepi tu yang kurang 1. Tapi V yang kita tolak lah. Okey. So ini kita kena kira sikit. Contoh soalan A, bilangan bucu listkan ada berapa? NV. Saya ingat pula. Vertex ada A, B, C, D, E. Ada 5. Bilangan tepi dia ada berapa? Okey, so kiralah dia punya garisan tu kan. Ada 1, 2, 3, 4. 4. So memenuhi tak syarat daripada yang tadi tu? So ingat pokok dia kata E sama dengan V tolak 1. Kalau kita masukkan formula tu, bilangan E sama dengan bilangan V tolak 1. Betul tak? 4 tu sama dengan 5 tolak 1. 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, so betul lah. Jadi bila dia memenuhi 3 syarat ni, maka kita kata ni adalah contoh pokok. So soalan 1, ya. Okey, soalan 3, tengok. Bilangan bucu ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan vertex ada 6. Bilangan tepi. Okey, sepatutnya pakai formula kita akan dapat apa? V tolak 1 kan? Sepatutnya 6 tolak 1 sama dengan 5. Okey, kita cek sama tak dengan daripada dekat graf. Bilangan tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak. Bilangan tepi ada 8. So memang tak samalah. So tak sama daripada graf dengan yang sepatutnya. Jadi kes yang ini pun kita kata bukan pokok. Okey. Dia minta beri justifikasi. So buatlah macam tadi. Macam soalan 2 bukan pokok sebab apa tadi? Ada bucu ataupun kita kata bucu F lah yang tiada hubungan tepi. Okey. Manakala soalan 3 bukan pokok sebab kita cakaplah berdasarkan yang kita kira tu kan. Sebab bilangan tepi kita kata tidak memenuhi syarat rumus NE sama dengan NV tolak 1. Okey. Dia pengiraan tu pun dia dah kira by justifikasi. Jadi kalau soalan minta reason, tunjuk juga jalan kira tu. Menunjukkan kita fahamlah konsep untuk pokok ni. Okey, so boleh. Faham 3 konsep ni? Pokok dia mesti graf mudah, wajib tak ada berbilang tepi, tak ada gegelung. Yang kedua, setiap bucu wajib ada hubungan.
Dan yang ketiga, dia memenuhi syarat yang itu. Bilangan tepi mesti bucu tolak 1. Okey. So ni kita nak kenal sahaja. Kita pergi soalan berikutnya. Soalan B. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Okey. Ni macam tadilah, senang. Ikutlah kita nak buat macam mana. Bucu tu dia tak spesifikkan, maksudnya kita yang tetapkan. Dia tak bagi tahulah bucu tu huruf ke, nombor ke, apa benda ke. Kita letak huruf lah kot. Senang. Okay. Ada 5 bucu, maksudnya tepi kena ada berapa? Bila dia kata pokok, maksudnya kena ikutlah rules yang tadi tu. Bilangan tepi mesti sama dengan bilangan bucu kena tolak 1. So tepi dia kena berapa? Bucu ada 5. So 5 tolak 1, tepi dia kena ada 4. Okay. So buatlah siap-siap. Cikgu buatlah 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tak payah label pun tak apa, sebab dia tak bagi label dia. Kita tinggalkan macam tu pun tak apa. Okay. Tepi mesti ada 4. Okay. So tepi menghubungkan, ingat setiap titik tu mesti ada sambungan. Maksudnya kalau cikgu buat macam ni, 1, 2, 3. Kalau cikgu buat macam ni, salah. Sebab ada satu titik tergantung kan. Tadi syarat dia kena ada sambung. Okay, salah. Kalau kita buat berbilang tepi, dia memang automatik akan salah. Lagi-lagilah kalau kita buat gegelung tiba-tiba kat sini. Salah juga. Sebab titik tu dia tak ada sambungan dengan titik yang lain. Jadi dia kena ada sambungan tepi juga antara minimum 2 titik. Okay. So gelung tak boleh, berbilang tepi tak boleh. Nak senang kita sambung je lah macam ni. Okay. Dia mesti graf mudah. Dan biasanya graf yang kita lukis tu dia takkan tertutup. Dia macam ni je. Simple. Okay. Kalau dia bagi tepi pula, dia terbalik lah. Ikutlah macam tadi. Formula dia bagi tepi sama dengan 3. So maksudnya bilangan vertex mesti tambah 1. Logik lah kan. Tepi dia kena tambah 1 sebab dia terbalik. Okay. So kali ni cikgu buat ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Okay. Tepi tu ada 3. Nak senang kita sambung je lah. Jadi mangkuk macam ni. Jadi cawan macam ni kan. 1, 2, 3. Okay. Settle. Pokok ni simple macam ni. Tak payah fikir gelung ke berbilang tepi. Tak payah. Okay. Last kita nak bincang soalan C. Okay, soalan last kali ni. Lukiskan 2 pokok berdasarkan graf yang diberi. Okay, jangan confuse dengan yang tadi pula. Tadi kita nak lukis subgraf. Subgraf kita buang mana-mana, tak kisah. Okay, sekarang ni bila dia bagi pokok, maksudnya kita kena buang mana-mana yang kalau ada berbilang tepi ke, kalau ada gelung, dan kalau dia punya bilangan tepi tu lebih daripada vertex. Okay, tapi dalam kes ni gelung dengan berbilang tepi memang tak ada. Setiap bucu pun memang dah ada sambungan dia. Okay. Oh ya, dan untuk pokok wajib semua bucu tu ada. Macam tadi subgraf kita boleh buang mana-mana bucu kan. Tu subgraf lah, yang tu tak kisah. Pokok semua bucu kena ada. Okay. Maksudnya kalau tengok contoh dia bagilah dekat sini. Okay, kita terus soalan satu Maksudnya kalau dia bagi ada bucu A, B, C, D, E, F. Okay. Maksudnya cikgu kena buat bucu tu pun kena ada semua. Ada bucu A, bucu B, C, D, E, F. Soalan B pun dia suruh lukis 2 pokok kan. Maksudnya dia mungkin ada banyak lah dia punya jawapan tu. Cumanya bucu kita tak boleh kurangkan. Bucu cikgu salin je balik. Bucu ni memang dah tahu dah, confirm dah jawapan dia macam ni. Dia yang berbeza bilangan tepi tu nanti kan. Kita kena adjust. So kita buat bucu dulu, buat siap-siap. Okay, tepi tu kita kena adjust. Bucu kalau kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan bucu vertex ada 6. So tepi kena ada berapa? Pakai formula tadi. Bilangan tepi mesti 6 tolak 1 mesti ada 5. So sekarang yang dia bagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. By logic, kalau dia bagi 8, okay, daripada graf dia bagi 8, so kena tolak berapa? Kena buang berapa? Kita nak 5 je. Ada 8. Buanglah 3 tepi. Ibaratnya macam tu. Okay, faham? Buang tepi pun kena ada syarat dia. Pastikan setiap bucu tu ada sambungan. Okay, contoh. Okay, ni trik dia. Perasan tak ada bentuk-bentuk yang tertutup?
Contohnya macam ni, segitiga tertutup. Nampak? Okay. So kita kalau benda-benda tertutup ni kita tak nak. Dia confirm bukan pokok. Nak jadikan pokok kita kena buka. So buanglah salah satu. Contoh cikgu nak buang yang C, FC ni. Okay, buang satu. Okay. Kemudian nampak lagi tak? Ada yang tertutup. Kalau FC dah buang, nanti FEDC ni dah terbuka lah. Okay, itu tak ada masalah lah. Okay. Cumanya yang tutup nanti FB dengan EF tu. So cikgu buang yang dua ni juga. Yang ini EF tak boleh sebab nanti yang garisan F tu dia tak ada sambungan. Nampak tak? Cikgu pakai pen putih lah kot. Nak bagi nampak kan? Okay, bayangkan kita dah buang FC kan? Kemudian cikgu dah buang FB. Okay, kalau kita buang EF, nanti titik F tu dia tinggal seorang-seorang. Tak boleh. Dan still bentuk tu dia tertutup. Jadi tak boleh buang yang itu. So kita kena buang yang mana? Mana-manalah yang ada banyak darjah. Contohnya perasan tak? Dekat E tu ada 3. 1, 2, 3. Sampai 3 darjah. So buanglah mana-mana. Contoh cikgu nak buang yang ED. So kita buanglah yang ni. Dan kita akan dapat nampak graf tu dia terbuka. Cantik macam tu. Nampak? Tu contoh satu jawapan. So nanti sambungkan je lah. Satu jawapan, gariskan A ke B, B ke C, C ke D, F ke E, A ke E. Okay, satu jawapan. Dia nak dua kan? So kita lukis yang kedua pula. Okay, kita refresh balik. Okay, yang kedua pula. Okay, try kita nak buang. Okay, tengok. Ada bentuk tertutup yang ini. Kan? Ini tertutup kan? Okay. So kita nak buang apa? Contohlah cikgu buang yang CD ni. Okay. So bayangkan kita dah buang CD. Okay, itu dah terbuka. So nanti yang segitiga ni dia masih tertutup. Okay, so kita nak buang, cikgu buang BC. Okay, kita try. Dengan syarat kita pastikan setiap titik tu ada garisan. Okay, so D dah ada garisan. E ke A dah ada. A ke B dah ada. C. So sekarang cikgu nak buang satu lagi, kita buang EF. Okay. So kalau tengok dapat tak? Kita buat garisan tu, kita cuba. A ke E. Kemudian A ke B, B ke F. Sorry. A ke B, B ke F. Kita buang mana tadi? B ke F. Kemudian ada FC dengan ED. Ada FC dan ED. Saya ingat pula. Okay. Nampak? Setiap bucu dia akan ada sambungan. Dan dia graf tu dia memang ada ruang. Dia terbuka. Dia mesti takkan tertutup. Itu cara nak check dia. Macam ni kan dia tertutup kan? Nampak? Dia ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat dan sebagainya. So kita kalau lukis pokok, dia akan dapat dalam bentuk terbuka macam ni. So boleh check macam tu juga. Okay. Dan boleh jugalah double check. Mesti bilangan tepi dia ada 5 sahaja. So 1, 2, 3, 4, 5 cukup. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Macam kita kira daripada formula yang ini. Okay, boleh. Satu lagi latihan cikgu nak bagi. Yang ini juga. Okay, yang ini soalan sama tadi. Lukiskan 2 pokok daripada soalan 2 ni. Okay, ni graf asal. Soalan 2 ni. Lukiskan 2 pokok. So ikut tips macam tadi. Pakai formula NE sama dengan NV tolak 1. So pastikan dia punya tepi kurang 1 daripada bucu. Buanglah mana-mana yang berkaitan. Jadikan graf tu macam ibaratnya graf tu terbuka. Okay. Dalam kes ni dia tak ada arah, tak ada pemberat. Tak payah risaulah. Kita belajar cara nak jadikan pokok dahulu. Okay. Lepas ni penyelesaian masalah, baru kita belajar combinekan ke empat-empat tu. Okey, boleh. So kita revise balik apa 4 perkara yang kita belajar hari ni. Yang pertama tadi graf terarah, graf pemberat, kita belajar subgraf dan kita belajar pokok. Okey, so next class ni kita cuba gabungkan ke empat-empat ni. Jadi harapnya jelaslah untuk topik kali ni. So itu sahaja latihan 2 tadi, boleh hantar dekat cikgu Okey. So selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.